Duit gaji yang kita habiskan untuk belanja akan kayakan orang lain. Sebaliknya, duit yang kita simpan akan kayakan diri kita sendiri. Pesan mentor saya, apabila kita dapat gaji, kayakan diri sendiri dahulu dengan asingkan simpanan sebanyak 10% ke dalam akaun simpanan kita yang mana susah untuk kita gunakan. Secara logiknya, kalau kita menabung 200 sebulan, setahun akan ada 2,400. Betul tak? Tetapi benda ini tidak berlaku kebanyakannya kepada ramai orang. Sebab apa? Naluri kita dengan duit ni, kita akan mudah tergoda apabila kita tengok nombor yang banyak. Tengok duit dalam bank ada 2,000, kita rasa nak guna 200. Akhirnya simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit. Simpan awal bulan, hujung bulan akan korek balik. Tetapi benda ini kita kena ingat tidak berlaku dengan simpanan emas. Kalau anda target nak simpan 1 gram sebulan, 1 tahun mesti akan ada 12 gram. Dan biasanya penyimpan emas saya akan bagi tahu ada lebih daripada 12 gram. Sebab apa? Naluri dia dengan emas ini, dia akan suka untuk kumpul untuk tambah lagi dan tambah lagi. Lepas tu pula, ketika harga emas jatuh, biasanya penyimpan-penyimpan emas, dia akan top up emas dia dengan lebih banyak daripada biasa. Itulah rahsia macam mana orang yang miskin boleh jadi kaya dan juga macam mana orang yang kaya bertambah kaya dengan emas. Kalau anda nak lindungi kekayaan anda dan juga nak hilangkan sifat boros, suka kikis duit dan juga menabung tak pernah gemuk, boleh mula tukar cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Masalahnya, ramai orang tak tahu cara nak bermula. Tengok saja video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold pada hari ini. Saya akan bantu anda daripada A to Z sehinggalah anda boleh keluarkan emas fizikal dan pegang kat tangan macam ni.